Cium kawan di bulan puasa pula dah cium. Apa hukum cium kawan di bulan puasa? Hukum mencium sesama manusia harus makruh haram. Okey? Kalau bulan puasa kita cium kawan kita ketika berjumpa harus. Contoh kita kalau jumpa kawan kita, kita cium pipi dia. Faham? Kita pun jumpalah. Dia mari dia ikut lanah, kita mari daripada topak. Jumpa tengah jalan, tengah jambatan, kat ayong, kita pun cium dahi dia. Harus. Kita nak pergi belayar jauh, pergi Amerika, Los Angeles. Nak tengok kedai kita terbakar baru ni. Faham lagi? Jadi kita cium dahi bini kita di airport, college tu harus. Cium yang makruh, cium bersuka-sukaan dengan isteri di bulan puasa, makruh. Cium yang haram, yang kita rosak, kalau cium ni boleh menyebabkan rosak puasa aku, haram cium. Okey? Ingat tak? Kalau boleh kita tidak bersuka-suka dengan bini pada siang hari, kerana makna imsak ialah menahan bukan saja makan minum, juga rasa syahwat kita. Kalau nak cium halal, okey? Beg tu siung dah tu. Makan ke dia boleh. Tapi gitulah, boleh lain tak siung.